السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فذكر أحوال الصلاة ثم قال في الصوم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: طعام مسكين. فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك، وهذا حلال. فأنزل الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخر، فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. رواه Abu Dawud. Maksudnya daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, berubah sembahyang 3 kali dan berubah puasa juga 3 kali. Dia menyebut perubahan-perubahan sembahyangnya. Kemudian tentang puasa dia menyebut, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya berpuasa 3 hari dari setiap bulan, dan dia berpuasa Ashura. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada mereka yang terdahulu. Sehinggalah ayat ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Maka sesiapa yang nak puasa, dia berpuasalah. Dan sesiapa yang mahu berbuka dan memberi makan setiap hari seorang miskin, juga cukup untuknya. Itu dahulunya halal. Sehinggalah Allah menurunkan firman-Nya,
bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran sehinggalah ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang diwajibkan, sesiapa yang menyaksikan kehadiran Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka tetaplah kewajipan puasa kepada mereka yang bermukim di bulan Ramadan. Kepada yang bermusafir, bolehlah dia mengqadanya pada hari yang lain. Dan tetap jugalah fidyah, memberi makan kepada orang miskin ini, kepada orang tua yang tidak lagi mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam As-Sunan. InsyaAllah kita sempena hampirnya kedatangan Ramadan, memilih untuk membaca berkenaan dengan fiqhus siyam, fiqh puasa. Siyam dari segi bahasa Arabnya bermakna imsak, menahan diri. Bukan sahaja menahan diri daripada makan minum, bersetubuh, menahan diri daripada semua benda, termasuklah bercakap. Dalam Quran cerita pasal saum Maryam, berpuasanya Maryam, dengan maksud bahawa dia tidak mahu bercakap dengan orang. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa, maka aku tidak akan bercakap pada hari ini dengan sesiapa. Jadi puasa dalam ayat ini ialah menahan diri daripada bercakap, diam, tanpa bertutur membuka mulut. Adapun berpuasa pada syarak, ini menahan diri tertentu dari sesuatu yang tertentu pada masa yang tertentu, dilakukan oleh orang yang tertentu. Jadi menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ada harinya, ada masanya daripada munculnya fajar sehingga tenggelamnya matahari, dilakukan oleh seorang yang mukallaf, yang wajib kepadanya puasa, bermukim, sihat tubuh badan, tidak ada keuzuran. Puasa yang dimaksudkan di dalam rukun Islamnya ialah puasa bulan Ramadan, yang dipilih Allah sebagai bulan puasa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan jelas dari petunjuk dan pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Maka sesiapa yang menyaksikan dari kalangan kamu bulan puasa, bulan Ramadan ini, hadir dia dalam keadaan bermukim, tidak musafir, sihat, tidak sakit, maka wajiblah dia berpuasa. Maka ayat inilah orang panggil ayat syariat,
kepada puasa Ramadan. Maka tidak wajib puasa selain daripada puasa Ramadan sahaja. Ini ijma' kaum muslimin. Sebagaimana hadis Nabi SAW kepada seorang Badawi. Badawi yang datang bertanya Nabi SAW tentang rukun-rukun Islam. Jauh dia mari. Daripada perkampungannya, tercungak-cungak dia mari. Tak singgah di mana-mana dah. Siapa di masjid Nabi, dia masuk dengan unta-unta dia sekali dalam masjid. Kaluk dia. Dia tambak, dia kecing lagi, dan kecing lagi. Orang bising marah. Kerana tidak beradab orang kata. Tapi Nabi kita SAW bijak melayan Badawi. Nabi kita tak marah apa, Nabi kita larang daripada orang marah. Kerana Nabi tahu perangai dia. Betul lah dia kecing dalam sejik. Sebabnya tak dah kecing tengah jalan. Tak dah berhenti, kaluk. Dia nak mari tanya hukum hakam. Badawi ramai mari jumpa Nabi, tapi mari minta bantuan. Mari minta binatang. Mari minta emas perak. Mari minta buah-buah, kurma. Tapi ini Badawi istimewa. Dia mari tanya agama. Dia kata, sampai utusan engkau wahai Rasulullah ke perkampungan kami dan memberitakan bahawa engkau adalah Rasulullah. Dia kata, utusan Allah. Allah mana yang mengutuskan engkau? Adakah Allah yang mencipta bumi, yang menaikkan langit, yang meninggikan gunung ganang? Adakah Allah itu yang menghantar engkau? Nabi kata, ya. Kemudian dia tanya pasal semayang. Dia kata, utusan engkau yang datang ke kampung kami itu beritahu kami kena semayang 5 waktu. Nabi kata, ya. Adakah lain daripada 5 waktu ini yang wajib? Nabi kata, tidak. Kemudian dia kata, utusan engkau itu beritahu bahawa kami kena puasa di bulan Ramadan sebulan. Nabi kata, ya. Dia kata, ada lagi ke yang lain? Dia kata, tiada ada kecuali anta tatawwa, kecuali kalau kau nak puasa sunat. Jadi hadis Badawi ini penting untuk menceritakan barang-barang wajib dalam Islam. Berdasarkan hadis ini, puasa yang wajib hanyalah bulan Ramadan sahaja. Lain daripada bulan Ramadan, tidak ada puasa wajib kecuali situasi-situasi tertentunya. Bernazar, qada, bayar kafarah, dan sebagainya. Semata-mata bulan tidak wajib. Yang diwajibkan hanyalah bulan Ramadan sahaja. Hak lain, sebagaimana Nabi sebut, illa an tatawwa. Seseorang itu mahu melakukan puasa sunat. Lelaki ini diberi berita gembira oleh Nabi SAW. Nabi kata, dakhalal jannata in sadaq, ataupun aflahar rajulu in sadaq. Lelaki ini masuk syurga jika dia bercakap benar. Apa benarnya? Dia kata dia nak buat hak wajib je. Hak sunat-sunat tambah buat, dia kata. Tapi bagi nabinya, ahli syurga dah dia. Ini lelaki istimewa, ahli syurga. Namanya Dhimam bin Fa'labah radhiyallahu anhu. Badawi Bani Sa'ad bin Bakar. Nabi puji dia. Walaupun buat hak wajib saja. Ahli syurga. Jadi ini berita pertama baiknya berpuasa di bulan Ramadan. Puasa wajib berpahala syurga.
Dalam hadis yang kita baca ini, hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini seorang faqih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa a'lamukum bil halal wal haram Muaz. Orang yang paling tahu tentang hukum hakam halal haram ni ialah Muaz. Tapi takdir Tuhannya Muaz tidak panjang umur. Umur 30 meninggal dunia. Tahun lebih kurang 18 ataupun 19 Hijrah. Nabi kita wafat tahun 11. Muaz tahun 18 ataupun 19 Hijrah. Dia pembuka Baitul Maqdis bersama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Timbalan panglima. Panglimanya Abu Ubaidah, dianya timbalan. Dan dua-dua mati dalam ta'un. Ta'un yang merebak, wabak penyakit, menyerang tanah Palestin. Dia berada di pinggirannya bersama puluhan sahabat, puluhan ribu sahabat meninggal dunia dalam peristiwa ta'un Amwas. Sedangkan dia seorang faqih di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca ini, Muaz menceritakan tentang sejarah puasa. Dia kata puasa macam sembahyang juga, melalui 3 ahwal, 3 situasi yang berbeza. Sebelum daripada diwajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan secara fardu, secara hatam dia panggil, secara tetap, tidak lagi sunat, menjadi fardu ain. Sebelum tu puasa melalui 2 peringkat. Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 3 ayyamin min kulli syahr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dari setiap bulan dan berpuasa hari Ashura. Jadi setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Muaz ni budak Madinah. Dia tak cerita pasal Mekah. Mekah belum ada kewajipan puasa. Ini cerita 17 pertama sejak Nabi kita tiba di Madinah, 17 bulan sebelum Ramadan. Inilah puasa wajib kepada Nabi SAW dan para sahabat Muhajirin dan Ansar di Madinah. Dia puasa 3 hari dalam sebulan, yang dinamakan sebagai Ayyamul Bidh, hari ataupun malam yang cerah, tengah bulan, bulan Qamari ni, bulan Islam kita panggil. Iaitulah hari ke-14, hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 setiap bulan. Nabi berpuasa secara wajib. Dan satu laginya ialah Ashura, puasa 10 daripada bulan Muharram. Jadi Nabi puasa secara fardu. Jadi itulah puasa 17 bulan sebelum daripada Ramadan tahun kedua Hijrah. Fa'anzalallah, lepas 17 bulan turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada mereka yang sebelum kamu.
la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, puasa ini hanyalah hari-hari yang sedikit boleh dibilang. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sesiapa yang sakit atau dalam pemusafiran, maka boleh diganti puasanya pada hari-hari yang lain. Tapi puasa ketika itu masih lagi diberi pilih. Takhyir peringkat ini. Peringkat diberi pilih. Nak puasa boleh, maka berpuasalah. Maka digugurkan daripadanya fidyah, iaitulah memberi makan orang miskin. Pilihan keduanya, dia berbuka. Dia tak puasa dan dia beri makan kepada orang miskin. Tuhan kata, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada mereka yang berkemampuan untuk puasa, tapi dia tak mau puasa, maka dibolehkan ketika itu. Tapi diwajibkan kepadanya fidyah. Fidyah iaitulah ta'amu miskin, memberi makan kepada seorang miskin. Jadi kalau dia nak makan, jangan makan seorang. Kena jemput seorang lagi orang miskin, kenyang bersamanya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tuhan kata, siapa yang buat baik, maka itu lebih baik. Siapa yang pilih puasa juga dan beri makan kepada orang miskin juga, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Tuhan galakkan puasa. Puasa belum diwajibkan, tapi jika kamu berpuasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Jadi ini situasi kedua ataupun peringkat kedua pensyariatan puasa. Sudah ada puasa Ramadan, tetapi adakah dia fardu ain? Jawabnya tidak. Ketika itu dia diberi pilih. Seseorang itu diberi pilih, nak puasa boleh, dan nak berbuka dengan memberi makan kepada orang miskin seorang pun boleh, cukup. Kemudian Muaz menyebut, faman syaa'a an shama sham wa man syaa'a an yuftira wa yut'im kulla yawmin miskinan ajza'ahu dhalik. Siapa yang nak puasa boleh puasa, siapa yang mahu berbuka tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari seorang miskin juga cukup kepadanya. Wa hadza halal. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Sehinggalah turun ayat selepasnya, ayat 185 daripada surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk dan pembeza dari kebenaran dan kebatilan. Kemudian ayat, inilah ayat puasa, orang panggil ayat kewajipan puasa Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sesiapa yang bermukim, tidak bermusafir, sihat, tidak sakit, menyaksikan kemunculan anak bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajiblah orang seperti ini berpuasa. Maka bermulalah kisah kewajipan Ramadan
untuk dilaksanakan puasa, ya. Menurut ahli ta'rikhut tasyri', ia berlaku pada tahun 2 Hijrah di bulan Sya'ban. Ni macam bulan kita ni, bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah diturunkan ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan kehadiran bulan Ramadan di kalangan kamu, dia hidup, tak mati, dia sihat, tidak sakit, dia bermukim, tidak musafir, cukup kepadanya syarat-syarat wajib, maka wajiblah dia berpuasa dalam keadaan berkemampuan melaksanakannya, ya. Jadi ini sejarah kepada puasa, ya. Jadi puasa bermula daripada munculnya matahari, fajar, sehinggalah tenggelamnya matahari, ya. Di peringkat awal dahulu berat sikit. Puasa bermula daripada seseorang itu tidur, ataupun dia sembahyang isyak. Peringkat awal dulu, puasa bukan bermula daripada munculnya waktu fajar. Dia bermula daripada seorang itu tidur, ya. Kalau dia tidur, maka mulalah waktu puasanya, ya. Sampailah keesoknya, tenggelam matahari, ya. Ataupun dia sembahyang isyak. Kalau dia sembahyang isyak, maka bermulalah puasanya, ya. Mana yang dululah, kalau dia tidur dulu, maka bermulanya puasa. Ataupun dia sembahyang isyak dulu, tak tidur lagi, maka bermulanya puasa, ya. Ini disebut di dalam Sahih Imam Bukhari dan lain-lainnya, hadis Al-Bara' bin Azib. Dia kata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam ya'kul laylatahu wala yawmahu hatta yumsi. Dia kata ada kejadian dahulunya. Ada sahabat berpuasa, bila nak buka, tak dan buka, dia tertidur. Maka jawabnya semalaman dia tidak makan dan esoknya dia sambung puasa. Mari puasa dah. Semalaman tak dan buka, dia tertidur. Kemudian esok dia kena meneruskan puasa. Wa anna Qais bin Sarmah al-Ansari kana sha'ima. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sarmah. Dia ni berpuasa. Fakana yaumahu dzalika ya'malu fi ardih. Dia seharian sambil puasa, sambil bekerja di kebunnya. Falamma hadara al-iftar atam ra'atah faqala hal indaka ta'am qalat la. Bila nak buka, dia balik, tanya bini dia, ada makanan ke nak buka? Bini dia kata tak ada. Walakin intalik fa'atlubu lak. Walakin antaliku fa'atlubu laka. Dia kata tunggu sekejaplah, aku keluar, aku cari makanan. Faghalabathu ainuh fanam. Balik-balik, tengok suami dia ni dah tertidur. Waja'athu imra'atuhu falamma ra'athu na'iman qala khaybatan lak. Balik tengok suami dia tidur, perempuan ini kata kesian sungguh kamu. Seharian bekerja di kebun dalam keadaan puasa, dah masuk waktu maghrib, tak dan buka, kau telah tidur, maka hukumnya kau puasa kau telah bermula sampai ke esok pula.
Falaman tasafan naharu ghusyi'a anhu. Jadi esoknya dan sampai tengah hari dia dah pengsan. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut perihal ini kepada Nabi SAW, turun ayat seterusnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Turun ayat kisah malam Ramadan. Ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di malam hari bulan Ramadan bukan sahaja boleh makan, boleh minum sepanjang malam. Bersetubuh pun boleh, bergurau senda dengan isteri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan ini pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi perempuan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtawu ma kataballahu lakum. Sehinggalah Tuhan sebut, kulu washrabu. Sepanjang malam Ramadan, makanlah, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehinggalah jelas benang putih dari benang hitam daripada waktu fajar. Jadi makan, minum daripada tenggelam matahari sehinggalah munculnya waktu fajar. Ya. Dihalalkan makan, minum dan bersetubuh. Maka ringanlah puasa dan itulah puasa orang Islam sampai hari kiamatnya. Yang terakhir daripada puasa Ramadan demikianlah. Ya. Diwajibkan daripada waktu fajar sehingga tenggelam matahari. Tenggelam matahari sampai ke fajar pula adalah malam yang diizinkan makan minum. Belum bermula puasa. Zaman dulu dah bermula puasa, malam lagi. Buka, semayang garik, semayang isyak, pakai puasa lah bermula. Kecuali tertidur. Tertidur, jawabnya dah bermula puasa. Puasa bermula dengan tidur ataupun semayang isyak. Ya. Mana yang dulu. Kemudian dinasahkan dengan ayat uhilla lakum lailatas siyam, dengan ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehinggalah masuknya waktu fajar. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.